jantung kami tidak tidur. Yakni sentiasa bertasbih, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita pun memang jantung kita tak tidur, bergerak juga, tapi tak ingat ke apalah kan. Tak adalah tasbih, mudah-mudahan tasbih jugalah insya-Allah. Kemudian para nabi diberi pilihan ketika ingin mati. Sama ada ingin mati itu pun tidak. Yukhayyaruna baina ad-dunya wal akhirah. Kata Aisyah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, ma min nabiyyin yamradu illa khayyara baina ad-dunya wal akhirah. Tidak ada nabi yang sakit melainkan Tuhan bagi pilih antara dunia dan akhirat. Nak mati ke tak mau? Kata Aisyah, wa kana fi syakwahu alladhi qubita fi akhazat buhhatun syadidah. Dia kata Nabi ni semasa dia sakit, dia duk mengadu sakit, semasa sakit nak meninggal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia dengar buhhatun syadidah, bunyi suara yang keras, parau. Fasami'tu, kata Aisyah, aku dengar, yaqul ma'alladhi an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Maka aku mendengar Nabi menyebut firman Allah dalam surah An-Nisa, dia bersama-sama dengan orang yang Allah nikmatkan kepadanya di kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang salih. Maksudnya kata Aisyah, fa'alimtu annahu khuyyar, aku tahu ketika itu baginda sedang diberi pilihan, baginda pilih nak balik kepada Tuhan. Dalam riwayat yang lain Aisyah kata, Nabi kata ila rafiqil a'la, aku pilih Tuhan yang maha tinggi. Setengah orang kata Nabi ni dekat nak mati, akhir sehingga mati dia sebut ummati, ummati, ummati. Tak tahulah kat mana dia ambil benda tu. Sebenarnya Nabi menyebut, aku memilih untuk kembali kepada Tuhan yang maha tinggi. Kawan yang satu, perempuan yang duk ceramah dalam TV, apa nama benda, biar ke dia sebut bahawasanya minggu lepas, hari Ahad kan begitu, dia sebut bahawasanya kita baca in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, sebut nama kita, in kuntum sebutlah nama suami kita. Ubah ayat Al-Quran tu. Hal ini patut diharamkan daripada dia sebut. Itu mempersendakan dan mengubah Quran. Tahrif Quran ni bahaya dari segi akidah, menyelewengkan maksud Quran. Itu kaedah dia tu. Mana boleh ubah-ubah Quran, tukar-tukar bubu nama kau. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu cintai Allah, fattabi'uni, ikut aku, itu aku tu Rasulullah. Adakah kau cintakan Allah, ikut aku? Tu nak bagi, nak elak bagi suami jangan duk kahwin dua. Ubah maksud Al-Quran macam tu. Tentang kadang-kadang subhanallah, orang ni dia tak gerun dengan Al-Quran. Kita ni agama ni bukan milik kita. Seronok-seronok nak mereka, dia rasa macam dia punya. Aku rasa nak buat gini sikit, buat pun nanya. Rumah kau pergilah ubah-ubah. Kereta kau buatlah nak buat ekor apa. Agama tak boleh. Agama kekal dengan keasliannya. Seperti mana hari dia diturunkan, seperti mana hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian agama mesti kekal abadi sehingga hari ini. Tak ada campur tangan siapa-siapa nak ubah. Di antara kelebihan Nabi lagi, la yuqbaru nabiyyun illa haitsu yamut. Nabi ni tidak dikuburkan melainkan di mana tempat dia meninggal.
dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, disebut baginda sebut lam yuqbaru nabiyyun illa haitsu yamut. Nabi tidak dikubumikan melainkan di mana tempat beliau meninggal, wafat. Maka sebab itu kita tengok di mana dikubumikan Nabi kita? Di bilik siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa baginda wafat di situ dan dikebumikan di situ, dan di situlah rumah siapa? Rumah Aisyah radhiyallahu anha. Bila wafatnya Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar juga dikebumikan di sebelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Umar kena tikam oleh Abu Lu'lu' pada hari dia sedang salat dan beliau jatuh sakit, Umar ni dia kena tikam dan dia jatuh. Apa soalan dia tanya?